Ini keluarga Hamdan. Ada Pak Hamdan, Mak Munah, Huda, Malik dan Muza. Ini Pak Hamdan. Dia bekerja keras to provide for his family's needs. Nampak macam masih ada banyak cuti yang aku boleh claim ni. Boleh plan outing macam ni. Ini Mak Munah. Dia memang seorang dedicated wife and mother yang runs her own HPB juga. Awak, susu si Moza tu dah habis. Dah habis? Bila nak beli? Boleh tahan juga budak minum ya. Ikut ayah dia lah tu. Nanti jangan lupa pakai Child Life SG Credits bila nak bayar. Kredit siapa? Ini Huda, kakak yang rajin dan sentiasa cemerlang di sekolah. Ayah, kakak ada opportunity pergi Taiwan untuk exchange program for 1 week. Ayah rasa okey tak kalau kakak pergi? Alah, berapa nak kena bayar ni? Exchange tu berapa? Alah, tak payah risau. Kita kan boleh bayar pakai PSEA. Diorang kan baru top up. Siapa yang top up? Ini Malik. Dialah yang paling tercultured dalam family ni. Ya, ada play tau dekat Esplanade pasal kita ni first president, Yusof Ishak. Jom. Tiket dia berapa harga? Mesti mahal kan? Ayah ada SG Culture Pass kan? Means free lah. Apa ni semua ni? Oh, Pak Hamdan. Pak Hamdan tak baca berita ke? Sekarang kan ada banyak schemes macam EduSave PSEA top-ups, Child Life SG Credits dan SG Culture Pass yang Pak Hamdan and family boleh gunakan. Oh, iya ke? Yes, fam. Keluarga besar macam you pun eligible untuk Large Family Life SG Credits. Lah, kenapa tak cakap siang-siang tadi? Yang ni semua ada. Yelah, dah cakap kan? Pak Hamdan jangan risau, okey? Okey ya, Malik dah book tau play dekat Esplanade tu. Pakai ayah punya SG Culture Pass. Nanti kita pergi sama-sama, okey? Ya, boleh. Makan.